nampak tu. Oh, pecah dah telur oren dia. Bismillah. Sedapnya. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Baiklah, untuk video ni aku tak larat nak makan banyak sangat. So hari ni kita lauk telur saja. So dekat depan aku ni ada dua jenis telur dari NutriPlus. 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah telur NutriPlus Omega 3. Dan yang kat bawah ni 1, 2, 3, 4, 5 ni juga adalah telur NutriPlus Organic Selenium. So dua jenis telur ni korang boleh dapatkan dekat pasar raya. Banyak sangat khasiat. Dan of course aku ada dia punya ulam-ulam sikit. Ada timun kacang botol yang ni, daun pegaga dan ada tempoyak sikit lah. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba nasi dan lauk dan telur dan kicap ni. So jom tengok aku. Pertama sekali of course lah kita nak try dia punya telur dia. Aku tak nak telur dia cair sangat. Dia separa cair. Oh nampak ni. Ini dah tak boleh gerak lah ni. Kalau tak dia pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Marvelous. Yang ni telur NutriPlus Omega 3. Try telur NutriPlus Organic Selenium. Selenium ni sebenarnya bagus untuk korang, untuk imun sistem, untuk otak dan sebagainya. Nampak dah. Oh, pecah dah telur oren dia. Bismillah. Sedapnya. Kita gaul dengan nasi sikit. Bismillah. So ni ada tempoyak sikit dengan ada cili. So kita gaul sikit. Ni sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oh. Kita pecahkan telur oren ni sikit. Oh. Nasi dan telur oren. Nasi dan telur oren. Bismillah. Nasi sikit, tempoyak sikit atas telur. Bismillah. Poyak sikit. Bismillah. Kadang-kadang kita memang tak rasa nak makan apa fancy-fancy sangat, nak makan yang simple macam ni pun sedap. Kicap tu dan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah kicap sikit, telur. Bismillah. Ini kacang botol. Dah sebut pun tak betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ni. Tak tahu kenapa aku tak rasa macam nak makan sayur hari ni. Nasi dengan telur ni dah cukup ngam. Bismillah. Oh.
Okay, nasi. Lepas tu timun sikit. Atas telur. Bismillah. Okey, tempoyak sikit dekat atas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Last bite. Bismillah.